sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan cadangan inovasi untuk subjek pendidikan kesihatan. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ananda binti Zubir. Saya Martina Pita Azmi. Dan nama saya Nur Natasha Yasmin binti Arman Mushri. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nur Natasha Yasmin. Okey, baiklah, bagi subjek pendidikan kesihatan ini, kami memilih aplikasi Sport Virtual sebagai cadangan inovasi yang kami hendak buat bagi pembelajaran interaktif. Dan konsep yang kami gunakan adalah penerokaan bagi murid sendiri. Dan di sini, di dalam aplikasi ini, kami menyediakan kemudahan seperti kuis untuk meningkatkan pemahaman murid dan pembelajaran seperti infografik yang menarik. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada Nur Akhlani. Okey, baiklah. Tujuan kami untuk memilih aplikasi ini adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran murid dengan menggunakan teknologi realiti maya, iaitu yang kita panggil sebagai AR. Okey, AR ni macam kita tahu adalah berasaskan 3D dan menggunakan visualisasi maya. Kalau kita boleh tengok dekat sini, murid boleh meneroka dengan pengalaman yang sebenar supaya dengan dalam situasi yang sebenar. Contohnya dekat sini dalam kawasan office, kiranya murid-murid boleh menjelajah ke tempat meeting room dan boleh berbincang dengan kawan-kawan menggunakan chat box. Kiranya benda ini terjadi dalam visualisasi. Okey, dalam versi 3D. Okey, yang kedua adalah murid sendiri boleh meneroka pembelajaran, menjadikan pembelajaran guru tu lebih berkesan dan lebih jelas. Sebab dalam ni kita boleh dari aplikasi ni kita boleh pilih karakter dan murid tu sendiri boleh menjelajah untuk tengok-tengok nota. Kiranya murid tu sendiri yang bergerak untuk explore, cari belajar sendiri. Okey, selain itu juga aplikasi ni kita boleh buka kamera, murid tu sendiri boleh bercakap, boleh bertanya soalan dengan guru, guru pun boleh memantau melalui kamera tu sendiri. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Aida Mira. Baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada kelebihan penggunaan Sport Virtual ini. Yang pertama, penggunaan Sport Virtual ini adalah sangat menarik. Kenapa? Dengan penggunaan Sport Virtual ini, murid-murid dapat belajar dan meneroka sendiri aplikasi tersebut pada bila-bila masa sahaja tanpa ada batasan waktu. Jadi bila murid rasa hendak belajar dan hendak masuk dalam pembelajaran, mereka akan masuk dan meneroka sendiri, melihat nota-nota yang telah disediakan oleh guru tanpa adanya batasan waktu. Yang kedua, ianya mudah diakses kerana apabila guru menyediakan nota-nota ataupun bahan pembelajaran yang telah dinaik seperti video-video pengajaran ataupun kuis pembelajaran, murid boleh hanya tinggal untuk klik dan terus membawa kepada video tersebut ataupun kuis tersebut. Contohnya kalau di sini guru menyediakan nota, bila murid klik saja terus bawa ke sini, tidak perlu untuk pergi search lagi tempat-tempat lain. Dan yang ketiga, kelebihan yang ketiga ialah pembelajaran berasaskan virtual, di mana murid-murid ataupun murid-murid kita ini dapat belajar dengan kawan-kawan dalam satu tempat yang sama. Contoh, jika murid-murid masuk beramai-ramai dalam satu tempat, mereka boleh meneroka dan menjawab soalan yang diberikan oleh guru bersama-sama. Di sini di ruang conference, di sini murid-murid akan berbincang dan duduk sekali, lepas tu mereka akan menjawab persoalan-persoalan yang diberikan oleh guru. Seterusnya saya akan serahkan kepada Natasha. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih kepada manual penggunaan aplikasi ini sendiri, iaitu Sport Virtual. Aplikasi ini kita boleh menggunakan sewaktu guru dan murid di dalam jarak yang jauh. Terutamanya sebagai contoh, waktu kita PKP dulu, guru ataupun moderator boleh memberikan pautan ataupun link kepada murid-murid untuk masuk ke dalam kelas AR virtual ni, AR virtual ni. Seterusnya, apabila murid-murid mengakses link ataupun pautan yang guru berikan, murid-murid juga diberi peluang untuk memilih karakter ataupun avatar mereka untuk memasuk kepada
sesi pengajaran dan pembelajaran ini. Okey, baiklah di sini saya nyatakan dalam ruang konferensi ini kami juga sediakan papan seperti pool kehadiran. Guru boleh mengecek sama ada murid-murid hadir ataupun tidak di dalam kelas tersebut. Jadi ini cikgu boleh mengesanlah murid-murid mana yang hadir ataupun murid-murid yang hadir. Baiklah. Seterusnya, jika kita tengok di sini ada paparan juga seperti paparan kamera. Cikgu boleh mengajar bukan saja dalam bentuk voice recorder ataupun sekadar recording. Guru juga boleh mengajar sambil menengok sambil rakam muka guru tersebut. Jadi murid-murid boleh tengoklah muka guru tersebut ketika mengajar. Okey, baiklah. Jika kita tengok dekat sini. Okey, di sini juga terdapat link ataupun pautan quiz kepada murid. Murid-murid di akhir pengajaran guru boleh meminta murid untuk masuk ke dalam permainan ini, dan di situ juga guru boleh mengukur tahap pemahaman murid tersebut. Okey. Seterusnya. Okey, lepas tu dekat sini kalau kita tengok ada 3 butang. Di sini cuba tekan. Okey, di sini kita boleh melihat view ataupun kelas tersebut secara 360 darjah. So ia lagi menarik untuk murid masuk ke dalam kelas interaktif ni. Kat sini. Kat sini juga disediakan top down view, iaitu murid-murid ataupun guru boleh melihat keseluruhan aktiviti yang dilaksanakan semasa di dalam kelas pengajaran ini. Seterusnya disediakan juga sensor ataupun laptop kepada murid yang di mana murid boleh bergerak bebas bersama di sini. Okay, sebagai contoh, murid Alia ni dia hendak pergi ke ruangan ruangan mereka pembelajaran. Di sini sambil guru mengajar, setiap murid boleh menengok setiap nota-nota yang guru berikan. Sebagai contoh macam ni lah. Benda-benda tersebut boleh menarik minat murid, bukan sahaja di dalam kelas, dekat jarak jauh juga murid boleh belajar. Okay. Seterusnya kita beralih kepada Nur Alia. Baiklah. Okey, untuk yang seterusnya, jangkaan hasil pembelajaran dengan penggunaan sebab metode ini, murid-murid akan dapat mencapai objektif yang kita tetapkan pada hari tersebut. Andai kata di sini kami memilih tajuk masalah gejala sosial, di mana SP kami adalah membincangkan peranan anggota ahli keluarga dalam menangani masalah gejala sosial. Jadi dengan penggunaan sebab metode ini, guru akan memilihkan nota-nota pembelajaran. Jadi murid akan belajar dan kemudian ambil saatnya apa yang belajar. Jadi pada akhir pembelajaran, guru akan sediakan kuis. Dengan kuis itu, guru dapat menguji kemahiran murid sama ada murid betul-betul faham ataupun tidak pembelajaran apa pembelajaran yang diajarkan pada hari ini, pada hari tersebut. Seterusnya Akilah Azmi. Selain daripada kelebihan aplikasi ini, terdapat juga cabaran-cabaran yang terdapat dalam aplikasi ini. Okey, yang pertama adalah keperluan internet yang stabil. Kalau kita tengok daripada sini, kami ada meletakkan game, quiz ataupun murid boleh buat perbincangan bersama guru. Okey, jikalau internet tak stabil, so benda ni akan menjejaskan kelancaran pengajaran cikgu. Disebabkan murid-murid ni tak dapat melakukan kuis, tak dapat melakukan aktiviti dengan serentak disebabkan internet yang tak stabil. Okey, yang kedua adalah kalau kita tengok di sini, terdapat banyak visual ataupun elemen di sekeliling lokasi ini. So benda ni mungkin akan mendorong ataupun akan membuatkan murid itu tertarik dengan elemen berbanding dengan pengajaran cikgu itu sendiri. Kiranya akan mengurangkan fokus murid tu untuk belajar, sebab mereka lebih tertarik untuk melihat sekeliling, mengeksplor benda lain. So kiranya cikgu ni susahlah untuk kontrol kelas tu. Okey, yang ketiga adalah
aplikasi ni tidak boleh mute untuk semua murid. Kiranya boleh mute untuk cikgu sendiri ataupun murid tu sendiri je yang boleh tekan mute tu. So perkara ini membuatkan menjadi sukar dalam pengajaran cikgu tu kalau murid tu terlupa untuk mute, boleh mengganggu proses pembelajaran tersebut dan boleh mengganggu juga kawan-kawan dia untuk belajar. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Rasha. Okey, baiklah, untuk kesimpulannya kami merasakan setiap aplikasi mempunyai keburukan dan kebaikan sendiri, tetapi kami merasakan aplikasi Sport Betul ni merupakan aplikasi yang orang kata senang lah di abad 21 ni, sebab ia boleh memuatkan murid sampai 30 orang. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.